tabarruj. Hari ini saya tengok yang bersolek over, berlebihan. Sedangkan tabarruj itu hukumnya haram. Ustazah, saya cuma pakai bedak, saya pakai foundation sikit sebab nak tutup celah. Kan saya pakai gincu yang nipis je sebab kau tak pucat. Saya pakai ni pun nipis macam tak nampak. Boleh ke? Saya tanya apa tujuan? Sebab nak nampak kemas, bersih, nak nampak bertenaga, keyakinan diri, maka boleh. Boleh. Yang haram adalah apabila dia memakai sesuatu sehingga menarik perhatian dan ia berlebihan. Ustazah, macam mana nak tahu lebih ke, kurang ke, sederhana ke? Jangan tipu diri sendiri, jangan tipu. Dah letak blusher, dah nampak itu, mata makin galak, bibir dah merah. Boleh pakai minyak wangi tapi yang tidak tercium oleh orang-orang sekeliling. Sekadar untuk hilang bau badan kita boleh. Pakai sapu pada badan, jangan sapu pada pakaian. Kita tahu Nabi SAW bersabda, wanita yang memakai wangian dan tercium kepada lelaki ajnabi, maka umpama seperti penzina. Nabi kata, na'udzubillah. Memang dia tak berzina, tapi dia telah melakukan dosa-dosa zina. Yang mana Nabi sebut dalam satu hadis, mata itu berzina, telinga itu berzina, hidung itu berzina apabila apa yang dia buat membangkitkan nafsu syahwat. Allahu Akbar.